Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya sekolah-sekolah sekarang ni uruskan pembelajaran online? Hari ni kita nak bongkar satu alat yang dah jadi macam hero dalam dunia pendidikan digital, Google Classroom. Jom kita bedah siasat. Apa benda ni sebenarnya dan macam mana ia betul-betul mengubah cara kita belajar dan mengajar? Zaman sekarang ni kan, lebih-lebih lagi lepas zaman PKP dulu, proses mengajar ni dah jadi makin kompleks. Ada kelas online, ada kelas hybrid, sekejap kat sekolah, sekejap kat rumah. Jadi pening kepala kan? Persoalan paling besar ialah macam mana kita nak satukan semua ni supaya tak kucak-kacir dan semua orang boleh ikut. Dan inilah dia jawapannya, Google Classroom. Tapi, jangan salah faham, ini bukan sekadar satu aplikasi biasa tau. Fikirkan ia sebagai satu ibu pejabat atau command center untuk kelas anda. Semua benda, tugasan, perbincangan, bahan rujukan, semuanya dikumpulkan elok-elok kat satu tempat. Kemas dan sangat senang nak akses. Okey, jom kita mula dari sudut pandang seorang cikgu. Mungkin ada yang fikir, alamak, lecehnya nak set up benda-benda digital ni. Jangan risau, sebenarnya nak bina kelas digital pertama anda ni senang sangat-sangat. Prosesnya ada 4 langkah mudah je. Mula-mula, log masuk guna akaun Google anda. Lepas tu, cari simbol tambah, plus tu, biasanya kat belah atas kanan dan klik. Kemudian, pilih Create Class. Dan yang terakhir, isikan je maklumat asas macam nama kelas dan subjek. Dah. Siap, kelas digital anda dah pun wujud. Senang kan? Okey, bila kelas anda dah siap, sistem akan terus bagi satu benda yang paling penting, kelas kod atau kod kelas. Kod unik ni ibarat kunci ajaib untuk bilik darjah anda. Inilah kod yang anda akan bagi pada semua pelajar untuk jemput mereka masuk ke dalam kelas. Sekarang, bab bagi kerja rumah atau tugasan. Pergi ke tab Classwork, klik Create Assignment. Tulis tajuk dan arahan, lampirkan fail yang anda nak. Tapi, bahagian paling best sekali ialah pilihan Make a Copy for each student. Ini magic dia. Bila anda pilih ni, setiap murid akan dapat salinan fail mereka sendiri secara automatik. Tak ada lagi drama, cikgu, fail saya hilang atau saya tak boleh edit. Lepas tu, klik je Assign dan Zats, tugasan terus sampai kepada semua murid. Okey, kita dah settle bab cikgu. Sekarang, jom kita tukar topi dan jadi pelajar pula. Anda akan tengok yang proses untuk pelajar pun sama-sama mudah dan sangat terus terang. Untuk pelajar, dia pun akan nampak simbol tambah yang sama. Tapi bezanya, dia akan pilih Join Class. Lepas tu, dia cuma perlu type masuk kelas kod yang cikgu dah bagi tadi. Tekan je butang Join dan dalam sekelip mata, dia dah jadi sebahagian daripada kelas tu. Bila dapat tugasan, aliran kerjanya simple sangat. Pertama, buka je tugasan tu. Kedua, siapkan kerja. Selalunya boleh terus type jawapan dalam dokumen yang dah disediakan. Dan bila dah siap sepenuhnya, tinggal satu benda je nak buat. Klik butang besar, Turn In tu. Selesai, tugasan dah pun dihantar kepada cikgu. Okey, sekarang kita sampai ke satu bahagian yang sangat-sangat penting untuk kita faham. Satu tip pro yang boleh mengubah segalanya. Sebabnya, pengalaman seorang murid guna Google Classroom ni boleh jadi sangat berbeza bergantung pada satu benda je, peranti apa yang diguna. Tengok perbezaan ni. Kalau murid guna komputer, tugasan macam Google Docs tu akan buka elok-elok dalam format asal, terus boleh type jawapan. Memang lancar. Tapi, kalau dibuka guna telefon bimbit atau tablet, fail yang sama tu selalunya akan jadi fail PDF yang tak boleh edit. Dah jadi leceh, kena buat langkah tambahan yang rumit pula. Kan dah menyusahkan. Jadi, kesimpulan mudahnya macam ni. Dan pakar teknologi pun setuju. Versi mobile atau guna telefon paling sesuai untuk consume content. Maksudnya untuk baca nota, tengok pengumuman, okeylah. Tapi bila sampai masa nak membuat kerja, nak menaip tugasan, guna komputer akan buat kerja tu jauh lebih laju dan efisien. Ini info penting untuk para guru dan ibu bapa ambil maklum ya. Tapi, tunggu dulu. Kehebatan Google Classroom ni tak berhenti setakat tu je. Ia sebenarnya lebih besar daripada sebuah aplikasi. Ia adalah jantung kepada sebuah ekosistem pembelajaran yang sangat lengkap. Cuba kita tengok ni. Google Classroom tu sendiri dah macam tapak asas yang kukuh. Tapi yang lagi hebat, sekolah-sekolah boleh tambah macam-macam power up lain. Mereka boleh sambungkan Classroom dengan pelbagai alat dan aplikasi lain untuk wujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya dan menarik. Bayangkan potensinya. Pertama, ia memang dah sekepala dengan semua alatan Google Workspace yang kita selalu guna.
Docs, Sheets, Drive, Meet, semua tu. Lepas tu, ia boleh dihubungkan dengan sistem maklumat sekolah. Malah aplikasi pihak ketiga yang popular macam Kahoot dan Pear Deck pun boleh diintegrasikan. Tambah lagi dengan laporan analitik untuk cikgu dan juga kuasa AI dari Gemini. Wow, ia jadi satu pusat pembelajaran yang super power. Jadi, secara ringkasnya, inilah nilai sebenar Google Classroom. Ia melancarkan semua urusan digital untuk cikgu dan pelajar. Yang paling penting, ia menjimatkan banyak masa dan mengelakkan kita jadi serabut sebab semua benda tersusun rapi di satu tempat yang sama. Semua ini membawa kita kepada satu soalan besar untuk difikirkan bersama. Bila alatan digital macam ni dah berjaya menyatukan bilik darjah fizikal dan alam maya, jadi apa agaknya sempadan pembelajaran yang seterusnya untuk kita tempuh? Apakah masa depan pendidikan yang menanti kita? Satu persoalan yang menarik untuk kita renungkan.